Orang-orang besuk, saya mau tahu dok, baru-baru ni Abang Mi diberi peluang untuk buat review di sebuah pusat rawatan dialisis yang sangat lengkap dan juga mesra pelanggan. Nama tempat ni Pusat Hemodialisis ZA di Kampung Alulite Besuk. Masuk je dalam ni, terus rasa suasana yang tenang dan juga bersih. Dekat sini juga tak nampak langsung macam pusat rawatan yang biasa, tapi lebih kepada tempat yang jaga keselesaan pesakit. Yang menarik perhatian Abang Mi, Pusat Hemodialisis ZA ni juga bukan setakat ada ambulans sendiri untuk ambil di hantar pesakit, dia ada juga MPV kah untuk urusan pengangkutan. Benda ni sangat membantu bagi pesakit yang tak ada kenderaan ataupun keluarga yang sibuk bekerja. Mesin yang digunakan semuanya mesin yang moden dan juga canggih sesuai dengan keperluan rawatan zaman ni. Bukan sekadar rawatan asal, tapi betul-betul ambil berat dari segi kemudahan dan keselesaan pesakit. Nama kami makcik? Hafsah Kadir. Jadi sini ni makcik mari ni puas hati tak dari segi puas hati belaka lah. Selesa tak sini? Selesa tak mari sini? Selesa molek lah. Ada gapo-gapo dak makcik nak tambah baik lepas pada ni? Maknanya tak ada dah. Maknanya cukup lekat molek dah lah belaka. Dari segi tenaga kerja pula memang terbaik sebabnya staf dekat sini berpengalaman lebih daripada 10 tahun. Semua staf lelaki dan juga puan dekat sini memang orang yang ramah dan juga cara layan pesakit pun memang dengan penuh hormat. Bukan setakat tu je, Pusat Hemodialisis ZA ni juga ada terima pelbagai jenis GM macam dengan GPA, SOSO ataupun MyDay. Jadi mana-mana pesakit boleh teruskan rawatan dekat sini tanpa perlu fikir pasal kos. So lepas pada ni, siapa yang memerlukan khidmat rawatan daripada Pusat Hemodialisis ZA Kampung Alulite ni, memang Abang Mi recommend sangat, okey?